saya Pusat Kawalan Trafik Utara Selatan Kelas. Jadi sebenarnya sekarang ni Nadia tengah cari Cik Hafiz sebab dialah yang akan bawa Nadia untuk lihat sendiri di kawalan. Saya Nadia daripada Malam Cik Makan. Jadi sebenarnya saya datang ke sini sebenarnya nak tengok dalam bilik kawalan tu. Okey, jadi Cik Hafiz bawa saya ke dalam. Boleh? Boleh kan? Jom. Okey, kita masuk. Masuk. Ini lah pusat kawalan trafik kelas. Wih, macam panggung wayang dalam ni. Wow, ini semua dekat bahagian kawasan mana ni? Okey, ni kebanyakan di Kelang Valley. Tapi kita ada 163 kamera CCTV daripada utara ke selatan. 163, tapi bukanlah 163 semua kita siapkan kat sini, bukan? Tak muat. Tak muat lah kan? So, kita pilih-pilih lah hotspot area yang kawasan-kawasan penting lah. Okey. Ini ramai sekali bekerja dalam ni. Ya, Orang kita running 24 jam. Sehari. Satu shift kita perlukan 20 orang bekerja lah. 20 ke 21 orang bekerja sekali kan? Okey. Boleh ke kita bawa jalan-jalan sampai ke mana sana? Teringin juga nak tengok, boleh? Jom. Nampak macam sibuk je. Boleh lah. Cik ni kerja siang pun kerja, malam pun kerja kan? Ya, siang malam kerja. Kalau shift siang tu daripada pukul berapa sampai pukul apa? Okey, kami ada 3 shift. Kalau pagi daripada pukul 6 sampai pukul petang, pukul 2 sampai 10 malam dan 10 malam sampai pukul 6 pagi. 10 malam sampai 6 pagi. Ya, 6 pagi. Sepanjang bekerja kan dalam bidang ni, pernah tak dapat sebarang panggilan palsu? Ada panggilan palsu. Palsu macam mana cara menghadapi ataupun mengangkat panggilan-panggilan palsu ni? Setiap panggilan tu memerlukan bantuan. So kami akan hantar bantuan. Sama ada palsu ke tak ke, nanti dekat site yang tu. Maksudnya plus ronda yang akan pergi tengok. Yang akan staffkan insiden tu betul ataupun tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah sibuk ke? Biasa-biasa saja. Tugas saya selain yang kita nampak sekarang ni, BMS, tugas saya juga sebagai menjaga petugas-petugas di dalam ni dan memberi maklumat kepada pengguna di lebuh raya. VMS tu apa Cik Mirul? Variable Message Sign. Variable Message Sign. Dia yang macam yang papan tanda elektronik kita tengok tu kan? Papan tanda elektronik kalau kita lalu di lebuh raya, kita akan nampak message-message. Saya perasan sebab ni macam kena je segala perkataan ataupun ayat-ayat ni kan? Ayat-ayat ni standard kita guna jika ada event lah. Ini nasihat yang kita berikan kepada pengguna. Baik-baik. Tapi sebenarnya di sepanjang Lebuh Raya Plus ni ada berapa banyak PMS? Kita ada lebih kurang 63 PMS. Info yang kita dapat selalunya daripada Plus Ronda. Dan kita dapat juga maklumat, contoh trafik kita dapat maklumat melalui Google Map. Google Map. Jadi bila kita tengok di Google Map, contoh ada tanda merah. Jadi saya akan minta Plus Ronda yang bertugas di lokasi itu untuk memantau sebab apa lokasi itu jam. Okey, sebenarnya kan Cik Hafiz, selain daripada papan tanda elektronik tadi yang Cik Hafiz tunjukkan tu, apa lagi medium lain yang digunakan untuk memberitahu para pengguna jalan raya tentang keadaan trafik semasa tu? Okey, kita galakkan pelanggan lebuh raya untuk mengikuti kita punya Twitter di Plus Trafik lah untuk dapatkan maklumat perjalanan sepanjang lebuh raya. Dan salah satu lagi, kita ada satu aplikasi Plus Mobile App. Oh, ada juga Yep. Jadi macam di aplikasi ni boleh tengok keadaan trafik jugalah. Boleh. Boleh juga, boleh tahu keadaan tol dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian kemudahan yang ada, fasilitis yang ada di kawasan rehat, R&R boleh dapat dekat sini. Boleh tengok kita punya kamera. Boleh juga Boleh juga ada CCTV di sini. Banyak membantu lah. Ya. Menariklah. Saya pun kena download jugalah aplikasi ni. Baik, nanti saya akan download
Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bawa saya ke pusat kawalan trafik ni. Ya, sama-sama Encik Nadia. Sebenarnya saya tak sangka nak dapat masuk ke dalam ni, kemudian dapat saksikan sedikit keadaan dalam ni. Wah, canggih semua peralatan dia kan. Dan juga itulah kebiasaan lalu saja kat Lebuh Raya Plus ni. Lepas ni kalau dah lalu boleh tanya Cik Hafiz lah. Okey, boleh. Boleh ditinggal. Okey, saya pun nak ucap terima kasih juga kerana sudi datang menjenguk kami di Traffic Monitoring Center. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Cik Hafiz. Okey, selamat malam. Okey, bye.